Jeruk pun makan kan kan buka puasa. Sahur. Galam. Oh, kuih-kuih ya. Tahu. Ikan-ikan ya. Okey. Ada kuih. Dia masak Ada biasa. pertama kali mari kau. Sama saya. Ada hidup. Selama 50 lebih ni pertama kali main buat selaku panah lagi. Aku suka di hotel. Itu ya. Suka. Tengok laut. Suka. Jadi nak ada kan mata sini. Ingat. Nah, tu mulu. Di jauh Muhammad aja. Nasi rupu. Anak rupa dia ada. Lapan. Berapa? 30 ni. Ada cuci tu ke? Ada ke? Pasu umur 15. Sekolah lagi Ah. nak korek. Kalau itu you, Dah korek sekolah. Pak. Anak lapel lah. Anak lapel. Dengar kan lu. Ni orang tua, ubi kau orang kau. Orang betul kita win. Biar kau orang tu baru kecil lagi lah. Semua dah tahu. Juga kita meraihkan Pondok Hafiz yang mana mempunyai kenangan yang sangat sentimental dengan kita, di mana dulu ada seorang anak Asnaf yang kena kanser tulang, telah dipotong kaki, kemudiannya kita jaga dia selama beberapa tahun, yang belajar di Pondok Hafiz ini, dan anak ini telah meninggal dunia lah. Jadi kita panggil semua Pondok Hafiz datang di sini untuk menerima zakat kepada kita lah. Pak zakat ni 30 orang daripada semua Pondok Hafiz ni lah. Dan kita juga seronok bila mari sebab ada yang tak pernah mari konten. Idea program ni juga saya bawa anak-anak ni besok mari ke hotel, tak besok makan, tak merasa sekali. Ada sebelah sana pun ada juga senang-senang. Kalau itu mudah dia memang semua buat memang seronok lah, dia tak pernah mari ke hotel. Ini idea sebenarnya supaya dia merasai bersama. Kita buka tempat tak. Orang susah buka tempat tak. Dah mau mari sekarang. Beberapa tahun ni, sebelum ni kita pernah bekerjasama dengan berbagai agensi lain kita di luar. Tapi tahun ni, kalau kita beri jeli tampil, kita rasa sangat seronok lah. Jadi pihak-pihak nanti jeli sendiri pesyarat dia mari. Dia pelajar dia jatah gambar, dia pelajar dia untuk belajar bidang pastry ni. Kita bayar pada harga minimum lah, harga kos ni. Memang murah lah, berbanding nak beli kat luar. Ni kita raikan, kita sangat seronok lah kita ramal pasal. Jadi kan, itu pun kalau sumbangan banyak masuk, banyak lah kita dapat santuni. Saya mensasarkan 1,200 je lah di Malaysia. Tahun ni kita mensasarkan 100,000 lebih mempertukar, tapi itu depends kepada kita baru masuk seminggu, bulan puasa, masuk 10 hari kan. Kita masih ada 20 hari lagi. Sumbangan daripada orang awam lah yang akan menentukan berapa banyak bilangan yang kita mampu agihkan. 2 minggu pertama adalah pek Ramadan. Orang miskin ni ramah pada 1,200, tak mampu kita nak bantu semua seluruh Malaysia. Tapi kita bagi dapat Ramadan, tak dapat dapat Ramadan. Dan kita juga ada program Maju Raya sebenarnya, Maju Raya Senang yang berlangsung 2-3 sini. Dan masih lagi ada lagi, minggu ni ada lagi Maju Raya. Ini program-program tahunan kita lah juga